Baik, kita teruskan dalam bahagian 140 hadis dalam fadilah Al-Quran, hadis yang ke-16. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca Al-Quran dalam solat adalah lebih afdal daripada membaca Al-Quran di luar solat. Membaca Al-Quran di luar solat lebih afdal daripada tasbih dan takbir, yakni memuji Allah Subhanahu wa taala. Tasbih adalah lebih afdal daripada sedekah. Sedekah lebih afdal daripada puasa sunat, dan puasa adalah penghalang daripada api neraka. Hadis riwayat Baihaqi. Keterangan tuan-tuan, ketinggian membaca Al-Quran daripada zikrullah adalah jelas, kerana Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini pun telah dijelaskan bahawa kemuliaan perkataan Allah Subhanahu wa taala ke atas segala perkataan adalah sama sebagaimana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ke atas seluruh makhluknya. Keutamaan zikrullah ke atas sedekah telah dinyatakan juga dalam hadis-hadis yang lain. Keutamaan sedekah ke atas puasa sunat sebagaimana dinyatakan dalam hadis ini adalah bertentangan dengan sebahagian hadis yang lain yang menukilkan bahawa puasa sunat adalah lebih afdal daripada sedekah. Perbezaan ini adalah disebabkan keadaan tertentu dalam setengah keadaan. Puasa lebih afdal dan dalam sebahagian keadaan yang lain sedekah lebih afdal. Perbezaan ini juga adalah disebabkan keadaan orang yang terlibat. Bagi setengah orang, puasa adalah lebih afdal. Apabila puasa sunat dikatakan sebagai penghalang daripada api neraka, berada pada kedudukan yang terakhir dalam hadis ini, maka apatah lagi membaca Al-Quran yang disebut pada kedudukan yang pertama, pasti lebih hebat lagi. Pengarang kitab Ihya Ulumuddin telah meriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa sesiapa yang membaca Al-Quran ketika berdiri dalam solat akan mendapat 100 pahala bagi setiap huruf. Sesiapa yang membaca Al-Quran dalam solat dalam keadaan duduk akan diberi 50 pahala bagi setiap huruf. Sesiapa yang membaca Al-Quran di luar solat dalam keadaan berwudu akan mendapat 25 pahala. Sesiapa yang membaca Al-Quran tanpa wudu akan mendapat 10 pahala. Sesiapa yang tidak membaca tetapi mendengar dengan penuh perhatian kepada bacaan orang lain pun mendapat pahala, iaitu 1 pahala bagi setiap huruf.